Hari ni aku boring, so aku nak pergi hiking. Tapi sebelum tu, aku nak pakai skincare dulu untuk make sure kulit aku stay hydrate and sihat sepanjang hari. So hari ni, aku nak test moisturizer ni. Aku nak tengok kelembapan dia bertahan tak sepanjang hari masa aku buat aktiviti outdoor kejap lagi. Kita akan naik bukit dulang ni 700 meter dalam 30 minit hiking. Sikit lagi. So inilah condition kulit aku hasil daripada pakai skincare before aku keluar tadi. Nampak tak? Still sihat and hydrate. Still maintain. Sampai bawah dah. Selalunya aktiviti outdoor memang akan buat skin aku pedih sebab kena matahari. And at the same time buat skin jadi lagi gelap. So apa yang aku buat, aku apply moisturizer ni yang boleh soothekan skin. And this is definitely my chosen daily routine. So kalau korang pun jenis yang suka buat aktiviti lasak macam aku, ataupun korang tengah usaha nak dapatkan kulit yang sihat and cerah, aku suggest sangat korang pakai this moisturizer. Untuk skin aku rate memang 10/10.